Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Mamali ini berlaku setahun sebelum saya jadi Menteri Besar. Pada tahun 1985. Dan sesungguhnya lepas kita mendengar peristiwa ini, penerangan, keterangan, dan akhir-akhirnya oleh Tun Musa Hitam sendiri dan Dr. Mahathir sendiri mengakui, maka pada pandangan saya, tuan-tuan, ada satu krisis kredibiliti sekarang ini. Krisis kewibawaan. Ini bukan perkara kecil, ya. Satu peristiwa yang kecil berlaku di Mamali ini merosakkan kredibiliti kerajaan Barisan Nasional di seluruh negara. Sepatutnya apa yang disampaikan tadi oleh Dato' Mahfuz dengan pengakuan yang dibuat oleh Tun Musa Hitam dan diakui sendiri oleh Tun Dr. Mahathir, maka ini kena ada satu penyelesaian segera soal kredibiliti, soal kewibawaan. Kalau misalnya ini tidak dibetulkan, maka ramai lagi anak-anak muda di sini, di luar, termasuk seperti Diana, Sofia di Teluk Intan akan keluar lagi dalam negara kita, menyuarakan pendapat mereka, menyanggah perjuangan ibu dan bapa dia kerana kewibawaan, kredibiliti ini satu yang sangat penting. Pasal kerajaan ada tanggungjawab dari segi keselamatan, tanggungjawab dari segi menjaga duit negara, tanggungjawab dari segi menjaga pendidikan negara, tanggungjawab dari segi hubungan luar negara. Kalau kredibiliti atau kewibawaan ini tercalar, maka apa saja yang dibuatnya diperlekeh orang, ya, seperti cerita panda, cerita kangkung, cerita ayam seekor RM1. Ini semua menjadi lawak dan menjadi, saya ingat orang-orang muda, anak-anak muda sudah bosan dengan satu pentadbiran yang boleh membuat cerita fitnah, bunuh. Saya terbaca dalam Quran, tuan-tuan, kalau kita bunuh orang dan orang yang kita bunuh itu beriman, kita masuk dalam neraka dan kita kekal dalam neraka. Kalau saya tak silaplah. Begitu seriusnya. Apatah lagi sekarang ini Tun Musa Hitam mengakui ada banyak kesilapan, kealpaan. Seperti kata Dato' Mahfuz tadi, ketua polis yang pencen di kawasan ini berkata bahawa banyak kesilapan berlaku dalam laporan dan kertas putih itu. Ini perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Ini perkara yang sangat serius. Patutlah saya tengok, dan tuan-tuan, bila saya datang tadi, saya ingat 4-5 batu, tuan-tuan, daripada sana penuh orang berjalan. Ini tuan-tuan duduk depan ni, tu ya kat belakang tu penuh tu. Barangkali jalan sana penuh, jalan sini penuh. Dan suara radio hijau, saya ingat didengar. Mungkin ratus ribu, mungkin berjuta orang mendengar sekarang ini apa yang berlaku pada malam ini di Mamali. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat sedih dengan apa yang berlaku di kampung ini. Kita berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Kita dizalimi, terutamanya mangsa-mangsa ini dizalimi, dan doa orang yang dizalim
dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan, saya mengambil kesempatan pada malam ini menyeru kepada pihak kerajaan supaya mengambil perkara ini sangat serius. Kerana ini soal besar, soal maruah dan soal negara di mata dunia. Terima kasih kerana saya diundang tuan-tuan. Sepatutnya saya tak payah berucap. Ini bos saya dah berucap, patut saya berucap sebelum bos saya tadi. Ini terbalik kod ni. Saya pula berucap selepas Datuk Mahfuz. Saya bagi keterangan Ustaz Misbah tadi, saya kata tak payahlah saya berucap. Bos dah berucap, saya tak payah berucap lah. Bagi timbalan Presiden dan Presiden berucap pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.